Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak cari kecerunan pada satu titik tunggal di atas sebuah lengkung? Kalau ikut geometri biasa yang kita dah belajar sebelum ni, kita sentiasa perlukan dua titik kan untuk lukis garisan dan kira kecerunannya. Tapi, bila kita berdepan dengan lengkung yang nilainya sentiasa berubah-ubah, cara lama tu dah tak jalan. Di sinilah kalkulus masuk campur sebagai penyelamat. Jadi, selamat datang ke sesi penerangan kita di mana kita akan kupas habis-habisan rahsia bab 2.1 Matematik Tambahan KSSM iaitu had dan hubungannya dengan pembezaan. Okey, jom kita selami perkara ni sama-sama. Untuk pastikan otak anda tak tepu dengan macam-macam formula yang kompleks, kita ada peta laluan yang sangat tersusun hari ni. Kita akan mula dengan konsep had, lepas tu tengok apa jadi bila pemboleh ubah menghampiri sifar, fahamkan prinsip pertama, sambungkannya dengan kecerunan tangen dan akhirnya selesaikan masalah had yang sebenar. Peta ni pasti akan bantu kurangkan beban kognitif anda sebelum kita betul-betul bergelut dengan algebra. Baiklah, kita masuk ke bahagian pertama, konsep had dan asas sukatan pelajaran. Cuba perhatikan dokumen silibus ni. Ini sebenarnya kompas rujukan utama penggubal soalan peperiksaan tau. Di bawah subtopik 2.1, standard pembelajaran secara jelas minta anda untuk siasat dan tentukan nilai had suatu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Memang wajib untuk anda kuasai macam mana pemboleh ubah ni bergerak menghampiri nilai sifar dari dua arah yang bertentangan. Inilah kunci utama KSSM yang kita kena pecahkan hari ni. Tapi sebelum kita lempar persamaan algebra yang berat-berat, jom kita fahamkan konsep asas dia dulu. Had atau limit, cuba bayangkan ia macam sebuah kanta pembesar matematik. Ia adalah satu nilai spesifik yang cuba dihampiri oleh suatu fungsi matematik bila nilai inputnya bergerak tak terhingga dekat dengan satu nombor. Poin penting kat sini, ia bukan tentang nilai tepat pada titik tu tau, tapi ke arah mana titik tu sedang menuju. Konsep yang sangat berbeza. Seterusnya, bahagian 2, apa yang berlaku apabila pemboleh ubah menghampiri sifar yang juga asas kepada pembezaan. Dan ini jelas menunjukkan perbezaan antara dunia lama dan dunia baharu matematik anda. Dekat sebelah kiri, kita ada formula kecerunan standard. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Anda memang perlukan dua titik yang berbeza jaraknya. Tapi, di sebelah kanan pula, munculnya hero kita. Terbitan kalkulus, dy per dx. Kalkulus membolehkan satu keajaiban berlaku, iaitu cari kecerunan lengkung dengan hanya gunakan satu titik sahaja. Hebat kan? Jadi macam mana konsep ni berfungsi? Cuba bayangkan macam ni. Anda ada dua titik pada satu lengkung. Apa akan jadi kalau titik kedua tu ditarik makin rapat merapati titik pertama, sampailah jarak antara mereka berdua pada paksi X mengecil dan hampir-hampir jadi sifar. Inilah sebenarnya maksud tata tanda delta X menghampiri sifar. Kita sedang intip tingkah laku lengkung tu betul-betul di saat jurang jaraknya hampir lenyap. Sekarang kita masuk ke bahagian 3, klimaks jalan cerita kita, pembezaan dengan prinsip pertama. Pembezaan prinsip pertama ni bunyinya memang menakutkan kan? Tapi sebenarnya ia cuma proses 3 langkah yang sangat logik. Langkah 1, wujudkan perubahan kecil. Kita cuma tambahkan delta X pada X dan delta Y pada Y. Langkah 2, bahagikan delta Y dengan delta X dan kenakan had atau limit di mana delta X menghampiri sifar. Dan langkah 3, lepas kita selesaikan had tu, dapatlah nilai terbitan pertama kita iaitu dy per dx. Sangat intuitif kalau anda ikut je urutan ni tanpa gopoh-gapah. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah nombor sifar. Macam yang kita tahu, secara hukum matematik, kalau anda bahagi sebarang nombor dengan sifar, tepat. Jawapannya tidak tertarif atau keluar error dekat kalkulator tu. Tapi, dengan wujudnya konsep had, kita benarkan nilai pembawah tu jadi teramatlah rapat dengan sifar, tanpa betul-betul menjadi sifar. Konsep hampir sifar inilah yang menyelamatkan matematik daripada rosak dan bagi peluang kalkulus berfungsi dengan sempurna. Bergerak ke bahagian 4, kaitan kepada kecerunan tangen. Tolong beri perhatian dekat nota orang dalam dari dokumen KSSM ni. Ia dengan tegas menyebut, perkaitan antara terbitan pertama dan kecerunan tangen perlu ditegaskan. Ini bukan sekadar nota selitannya. Ini adalah saat aha anda, alasan utama kenapa bab ni wujud. Pemeriksa nak anda betul-betul faham secara visual benda ni, bukan setakat hafal dan pandai tekan kalkulator je. Pegang fakta ni sampai bila-bila. dy per dx yang anda kira penat-penat tu sebenarnya hanyalah satu alat.
Alat untuk apa? Ia adalah alat pantas untuk cari kecerunan tepat bagi satu garisan lurus yang menyentuh lengkung pada satu koordinat tunggal. Garisan yang menyentuh CP tu kita panggil garisan tangent. Mudah je kan sebenarnya bila kita nampak gambaran besar dia? Akhir sekali, bahagian kelima menyelesaikan masalah had. Sekarang, yang paling menarik, jom kita tengok terus soalan modul percubaan SPM Sarawak untuk kertas 1. Ada soalan yang minta anda tentukan nilai had bagi fungsi X kuasa 2 tolak 9 per X tolak 3 apabila X menghampiri 3. Nampak macam senang, tapi ini adalah bentuk lazim yang selalu perangkap ramai calon kalau tak berhati-hati. Kenapa saya cakap ia perangkap? Tengok kaedah pertama, penggantian terus. Kalau anda terus je sumbat nilai 3 ke dalam X, anda akan dapat 3 kuasa 2 tolak 9, iaitu sifar, bahagi dengan 3 tolak 3, yang juga sifar. Sifar bahagi sifar, ini dipanggil bentuk tak tentu. Jadi, apa kita nak buat? Kita beralih ke kaedah kedua, iaitu pemfaktoran. Persamaan X kuasa 2 tolak 9 tu adalah beza antara dua nombor kuasa 2 sempurna, jadi kita faktorkan jadi X tolak 3 darab X tambah 3. Lepas tu, potong je X tolak 3 di atas dan di bawah. Yang tinggal cuma X tambah 3. Sekarang, baru masukkan nilai 3 dan bom! Jawapan had yang sebenar adalah 6. Pemfaktoran berjaya dedahkan nilai sebenar yang bersembunyi di sebalik perangkap pembahagian sifar tu. Kita dah pun lihat macam mana pembezaan bagi kita terbitan pertama untuk cari satu kecerunan tangent. Tapi, soalan yang patut berlegar dalam fikiran anda sekarang ialah, apa agaknya yang akan jadi kalau kita ambil fungsi kecerunan yang baru kita dapat tu dan kita buat pembezaan sekali lagi ke atasnya? Fakta atau rahsia lengkung yang macam mana pula yang akan dibongkarkan? Simpan persoalan ni sebab ini adalah tiket masuk anda ke dunia pembezaan peringkat kedua. Terus kekalkan rasa ingin tahu anda dan selamat mempraktikan ilmu kalkulus.